Okay, satu lagi model yang aku agak consider lah. Selain pada Z500, mungkin aku ambil Z650. Z650 ni bagi aku design dia memang lawa lah. Lagi-lagi yang frame warna hijau ni kan, nampak dari jauh memang garang lah. Dan dia memang sangat rapat lah dengan warna Z900 ni. Design ni pun lebih kurang dengan Z900. So aku memang minat lah. Dah lama aku minat motor ni. Tapi kita tengok dulu macam mana. Sama ada Z500 atau Z650, atau kita pergi Z9 terus. Okay. So apa pendapat korang? Kalau aku buat konten mengenai Z650 ni, ramai ke yang nak tengok kan? Sebab motor ni kan digambar-gemburkan sebagai macam motor yang boring. Yelah, dia parallel twin 180 degree crank. So memang bunyi dia biasa sangat. Okay, 2 silinder yang sangat basic lah. Tapi bagi aku design dia memang mantap, memang garang lah. Okay, so apa pendapat korang? Cuba komen kat bawah.